Tak perlu dah nak bincang, nak sambut Maulid Nabi ni sunnah tak sunnah. Itu perbincangan zaman-zaman muda, zaman-zaman jahil, zaman-zaman budak-budak tu. Dah selesai dah, patut dah selesai dah. Perbincangan hal itu dah selesai. Beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan wahabi dah selesai dah. Tak payah bincang lah. Kami ahli sunnah wal jamaah dah jelas perkara ni disyariatkan, bergembira dengan kelahiran Rasulullah, berpahala daripada tuntutan iman, banyak yang kita akan tengok. Ni tiap-tiap tahun duk bincang. Sunnah tak sunnah sambut Maulid Nabi. Sunnah tak sunnah sambut Maulid Nabi. 40 tahun hidup itulah tiap-tiap tahun duk bincang bila sampai bulan Rabiul Awal. Ruginya hidup. Ruginya hidup. Daripada muda sampai ke tua duk bincang tahlil tak tahlil, tahlil tak tahlil. Duk bincang benda sama. Kita patut tahlil dah selesai dah. Tahlil ni beratus dalil, bukan satu dalil. Tapi dek kerana kita dilalaikan dengan kejahilan orang-orang yang jahil, disibukkan dengan syubhat-syubhat orang-orang yang penuh syubhat, maka berlalu masa yang panjang, ilmu tak meningkat. Ilmu tak meningkat. Tapi kalau 40 tahun, katalah satu kitab je kita khatam untuk Rabiul Awal. Tahun ni kitab ni, tahun depan kitab tu, tahun ni kitab ni, tahun tu 40 tahun, 40 kitab berkenaan dengan Rasulullah kita dah khatam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlulah kita nak menyibukkan diri kita dengan kebodohan orang-orang yang bodoh, syubhat orang-orang ahli syubhat. Benda tu dah patutnya dah selesai. Jangan tiap-tiap tahun bincang benda sama, tiap-tiap tahun bincang benda sama. Rugi tuan-tuan. Ada orang dia keluar ataupun dia kerana salah faham di dalam agama, dia pandang Rasulullah ni macam manusia biasa. Yang kita nak baca beberapa perkara pada hari ini. Jadi sifat tidak mengenal Rasulullah dan para rasul ni memang sifat orang kafir, dan disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Orang kafir bukan sahaja tak kenal Allah, tapi tak kenal Nabi yang diutuskan kepada mereka. Tak kenal. Dan Allah menyebut perkara ini dalam Al-Quran berkali-kali.